Berita melaporkan Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang menegaskan krisis di Perlis merupakan ujian kesetiaan di antara Bersatu dan PAS, di mana bagi PAS usaha untuk menjatuhkan Menteri Besar sedia ada adalah simbol pengkhianatan. Saudara dan saudari, saya faham kenapa Tuan Guru mengatakan sedemikian, di mana dalam semangat kesetiaan di antara parti berpolitik sesuatu keputusan haruslah dibuat melalui musyawarah dalam mesyuarat kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional. Saudara dan saudari, isu di Perlis ini bukan isu yang baru, di mana sejak awal penubuhan kerajaan negeri sudah ada masalah berkaitan pelantikan jawatan Exco kerajaan negeri dan kedudukan Menteri Besar. Sebab itulah dari awal lagi saya tekankan bahawa ini merupakan kelemahan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional. Bukan sahaja perkara sebesar ini tidak pernah dibincangkan dalam mesyuarat Perikatan Nasional, malah beliau juga gagal untuk mengawal kepimpinan di peringkat negeri dan juga bahagian. Saudara dan saudari, selama ini apa yang dibincangkan hanyalah beliau perlu menjadi poster boy dan juga Perdana Menteri untuk pilihan raya umum ke-16. Semuanya hanyalah berkisar tentang beliau, sosok tubuh Muhyiddin Yassin, bukannya tentang parti dan kelangsungan Parti Perikatan Nasional. Semua orang tahu yang beliau sedang menghadapi pendakwaan di mahkamah dan menantu beliau sedang dalam pelarian. Perkara ini menjadi dorongan kepada keputusan-keputusan yang dibuat yang bersifat peribadi dan untuk kepentingan diri semata-mata, bukan untuk Perikatan Nasional. Bagi saya, jika Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi sebagai Presiden Bersatu dan pengurusi Perikatan Nasional, maka Perikatan Nasional akan gagal dalam pilihan raya. Malah lebih teruk lagi, mungkin akan berpecah belah sebelum pilihan raya umum ke-16. Dan apakah respon rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju dengan saya?